Betul ke you? Oh my god. Rasa matahari. Wow, macam lama tak keluar waktu macam ni. Dah sampai. Hello, kali sama ni. Weh, saya pakai macam wartawan. Kali sama. Ya, kala sama. Tapi kenapa dia pakai macam wartawan? Yelah, videographer. Wow, korang tengok dia punya tu. I nak panggil you lepas ni, I nak panggil you Agogo. Sialap. Tak tahu macam sesuai je. Macam I nak pergi jumpa Agogo. Tak asal baju kita warna lebih kurang juga. I tak tahulah dengan you ni. Suka pakai baju sama dengan I. Lepas tu orang pakai cakap baju kita pelik kot hari ni. matching. Stress I. Sebaik bawa baju lebih. I nak makan, I lapar. Boleh bos. Acar je keluar 6.30, 7.30 baru sampai. Wah. You, I siap dulu tau. I keluar dulu. I macam lambat sangat lah dia ni siap. Lepas tu I keluar terus. Ha? Kan I WhatsApp you. Lepas tu bila I dah cakap I dah gerak dalam 2-3 minit, lepas tu boleh cakap oh I dah siap. Bila dah siap lah, I okey je. Datang bila pun. Tak ada tool pun you pergi Fraser. Yelah. Ya. Kalau ada tool lagi jauh. Oh, dia ikut jalan dalam tau. Oh, dia ikut jalan lagi cantik. Maknanya tak payah top up dah singgah. Kita stop kejap kat tepi sebab Musin nak buat intro untuk Aisyah. Dia macam wartawan. Ni lagu Putus Terpaksa by Zian Azim. I tak rasa I pernah tahu lagu tu. Macam mana nak main? Aku sangkakan Panas berpanjangan, rupanya gerimis, rupanya gerimis di laut. Di laut. Salah Mengundang. Mengundang. Ku hanyalah gurauan. Bukan belum Nyata kau serius dalam tak tahu. senyuman. Oh, masa yang dia minta break dia senyum. Ya kot. Aku nak putus. Tak tahulah. Sebab tu dia ingat gurau. Lepas tu dia orang ingat dia gurau dalam senyuman. Tapi sebenarnya dia serius dalam senyuman. Lepas tu bukan sekejap denganmu, bukan mainan hasratku. Engkau pun tahu niatku tulus dan suci. Yeah, yeah, yeah. Andai diberikan emas permata, ku pilih senyumanmu. I know you're somewhere out there, Somewhere far away. Dosa kau buat betapa banyak maksiat. Ingat-ingat itu cuma satu kali. berapa banyak ingat-ingat itu cuma satu kali. Bodoh. Permintaan hati. Macam mana start dia? Cum. Wah. Nak kenal. Okay. Dia ingat. Okay, Aisyah backlight sebab Musin kata jangan pandang belakang, ada benda cantik kot. Betul ke you? Yeah. Oh, I tahu macam rumah hantu. Macam ni, dia nampak Oh my god. Sebab I nampak tangga tu. Seram Seram? Masuk tak? Tak nak, bodoh ni. Tengok tu korang. Tapi tak dirakam tu. Matahari tu dia buat jadi sparkle. Ya cepat jawab. Kenapa agaknya orang tinggalkan rumah ni? Dia takut. Tu. Macam geram betul orang bawa laju. Dia ingat highway agaknya atas ni. Mentang-mentang kita bukan sport car, tak boleh bawa laju. Tu ni kereta Aisyah. Bapak cantik tapi berhabuk. Bapak cantik. You tak nak hina-hina kereta I Tengok ni korang ada polis kawat. Lagi. Uyo, hebatnya. Aisyah tak suka Musin. Dia pakai baju sama warna dengan wartawan kat sini.
You cepatlah kita makan. Tadi you lapar lah, perut berangin lah, terkentut lah. Tak payah. Tak payahlah kau bawa tripod pula. Tak, lagi kalau nak guna tripod. Kita nak dekat makan je ni, nak pergi makan je. Okey bos. You ada lipstick tak? Ada? Nak? Apa ni? Lipstick lah. Ni bersihkan lens ke? Ya. Macam mana? Oh, bersihkan? Macam ni Mana you dapat? So, bapak sunyi tu kat sini tak ada sesiapa kecuali polis. Lepas saya tak tahu kenapa, Aisyah lagi rasa tak selamat bila banyak sangat polis kat sini. Saya takut macam Aisyah buat salah. Saya tak bawa tripod itu tinggal dalam kereta. Hey! 1, 2. Mungkin ni kawasan ini bapak kuat suara dia. Oh, rindu. Oh, program marah lasak cadet inspector. Maknanya you tahu tak marah lasak tu apa? Menentang desa lari. Dulu I masuk marah lasak masa I kurus. You selalu duduk belakang sekali ke depan sekali? Kita orang tim 5 orang je. So you I kena duduk belakang. So I kena push kawan I daripada duduk belakang. Wow. I tolak dia orang. I macam hebat. You pegang pistol tak? Tak. You tak nak rakam dia orang ke? Tadi dah rakam. Ni untuk video Instagram you Aisyah excited tu, Aisyah happy tengok dia orang ni. Sebab walaupun kita nampak dia orang macam ada berjemur tengah panas, duk berlari, pegang senapang, rasa macam terseksa kan. Tapi kalau korang betul-betul minat and korang betul-betul suka, and korang, I sepak muka you nanti. You dah nak macam wartawan tu. You salah tempat lah you pergi sana. Kadang-kadang kita nampak diorang ni macam terseksa, tapi sebenarnya benda tu yang diorang suka. So sebab tu kita jangan pernah sesekali keji pekerjaan orang. Sebab kita tak tahu sama ada dia buat terpaksa ke dia enjoy. Ini macam roundabout tadi je. Syat. Kenapa you berhenti sini? Dah sampai belum? Ingatkan dah sampai sebab ni macam tempat makan banyak. Makan je lah kat sini. Masuk je lah. Masuk. Tak apalah you kata nak makan sana famous. Okay, baik-baik jangan river nanti langgar anak orang. You ni risau sangat lah dengan langgar anak orang. Risau lah. Kadang-kadang you hayal, you bukan sedar. You ni tak erti multitask. Tak jauh lagi 10 minit. Kiri lah. Kau boleh tengok waste tak? Bahayalah you bukit. Lepas tu orang nak berlari tu polis tangkap kita tau. You ni jangan over, boleh tak? Kelempang kau orang. Kau nampak polis tengah lari tu. Bila diorang duduk You cepat je lah. Kalau otak kau, diorang lebih besar pada you. Tak, masa I tak faham dunia ni. Tak apa. Sebab tu Muhsin jarang drive. Sebab dia tak faham map. Dia cakap dia terlepas jalan. Pergi tengok. You ada Flying Fox. Tahu RM20 je. RM20? Dekat taman dia orang. Kat sini banyak polis tu. Aisyah rasa polis dia lagi banyak pada rakyat. Aisyah lapar, macam bad mood sebab Aisyah lapar. Tapi susah nak pergi makan. Dia nampak pokok cantik, dia stop, dia rakam dulu. Dia nampak ni cantik, dia stop, dia rakam dulu. Bila kita nak sampai kedai makan pun Aisyah tak tahu. Boleh tak you bagi balik air ni? Kejap cik. Letak air pun nak kena ulang-ulang sebab shot dia tak cantik. Geram pula aku. Dah boleh ke belum? Belum, sabar. Korang tahu tak, kita orang nak cari kedai makan Hamzah ni, guna Waze tak jumpa, guna Google Map tak jumpa. Lepas tu lala kita orang pergi kedai sana, kita orang tanya orang sana makan mana yang best. Dia cakap, oh pergi je turun dekat belakang masjid tu ada kedai makan, orang selalu makan kat sana.
I nak gambar kat kursi tu. I nak gambar kat situ. You ambil gambar bunga. Dah berapa kali dah shot bunga. Tak apa. You cantik tak kalau I kat tangga tu? Dekat library Cameron Highland. Sini tiga belas ni sebab sini ada. So sekarang kita kat the paddock. Ada archery kat situ. And then kalau korang nak ride kuda, RM8 untuk dewasa, archery RM10 sekali main. Oh, so Overs on horseback. Hold your balance. I just say whatever cause oh my god, first time I rasa first time naik kuda. Thank you. Aisyah rasa tu first time naik kuda. Yang kecil ni umur dia berapa? 4. Yang tu? Yang besar tu? 9. Okay, bye. Jom. So sekarang saya nak main archery. Ini kena tarik kuat sebenarnya. Ni untuk tak nak kena tali. Tak nak kena tali. Jadi kalau pegang macam ni jangan kemas dengan ni sebenarnya. Ni kena pegang ni. Jangan macam ni macam ni. Dari 3 ni rapat. Anak panas sini kan. Ni tahan je. Tarik macam ni. Oh, bukan genggam pun. Gitu. Okey. Ni tarik lurus sampai sini tahan. Kita jangan tarik macam ni. Paut dia. Paut tarik macam ni juga. Tapi kita paut gini tarik. Gini paut. Bila paut lepas tu cum. Apa yang you faham? Tarik kat pipi. Boleh. Jadi buka kuda-kuda ni sama-sama. Okey, nak panas sini. Sampai pipi ni dah. Gagal lepas. Oh. Laju sangat. Lagi. Okey, boleh tutup mata kiri? Boleh? Boleh. Betul. Tutup mata kiri je. Tutup mata kiri je. Guna mata kanan. Tutup mata kiri lah. You. Oh, okey. Betul. Okay. Nervous. Okey. Tarik habis. Lagi tarik. Okey, tangan kiri atas. Tinggi. Okey dah. Lepas turun. Elok tengah ni. So sekarang Aisyah dekat di Olio Cafe. Di Olio Sidewalk Cafe. Cantik cafe dia. Dia nampak macam tea house tapi sebenarnya dia tak ada banyak air pun macam. Kita sampai rumah. So macam itulah hari Aisyah berakhir. Aisyah rasa Aisyah dekat Fraser tu dalam 1.5 jam je kot. Overall Aisyah rasa kalau korang datang nak naik Fraser, Aisyah sarankan ke Fraser yang Cameron dah tak jauh sangat kan jarak dia. Lebih baik pergi Cameron Highland. Korang banyak lagi pilihan nak makan, banyak benda korang nak buat. Sebab kalau dekat Fraser dia macam tak ada apa-apa sangat. Kalau korang pergi sana nak mencari ketenangan, nak tengok pokok, nak tengok burung, okey. Tapi kalau korang pergi sana dengan kawan-kawan macam nak buat aktiviti, nak pergi sana, nak pergi sini, saya rasa Fraser bukan satu tempat yang korang perlu tuju. Sebab dia tak ada apa-apa. Dia tak membangun macam Cameron Highland. Okay, so tu je daripada Aisyah. Kalau korang suka video ni, jangan lupa komen, like and subscribe. Bye. Never stress. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a best.